Masya Allah. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Aboy, Assalamualaikum semua. Ramadan special. Masya Allah. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Aboy, lumayan Lumayan Casey ya. Dia masuk. Dia memang cari peluang Hari ini kita bersama dengan tetamu undangan. Special Fizao ni sebenarnya Ramadan ni kita ada jemputlah ustazah asatiza kita. Kita dengan Ustaz Syahib. Apa khabar Ustaz? Masya Allah Ustaz Syahib dari syukran.com, media website dia ataupun Instagram link yang boleh awak klik dan ikuti Ustaz Syahib yang banyak konten-konten. I'm a fan sebab konten-konten dia bukan sahaja Ustaz Syahib akan update tentang keagamaan tapi tentang kadang-kadang kalau nak ke Instagram Ustaz Syahib akan nampak dia dengan anak-anak. It's very motivational. Betul macam Masya Allah manusia. You can do it macam punya video You can do it video. You can do it. But I cannot. Macam gitu. Jadi alhamdulillah kita rakamkan ni sebelum Ramadan beberapa hari sebelum Ramadan. Tapi alhamdulillah kita memang niat kita adalah untuk dapat ustaz kongsi tentang kehidupan Ramadan. Sebab kita ni orang macam saya lah kadang-kadang kita ambil kesempatan bertemu dengan Ramadan lagi. Tapi kalau kita tengok TikTok kadang-kadang TikTok kita scroll kita tengok ada ni yang baru meninggal dan dulu kita nak konten yang dated but now we see content yang baru upload semalam, upload 2 hari lepas. It's so close to home. Kerana macam it just happen. So dia buat kita rasa kesedaran yang lebih lagi terasa. Tapi macam translate benda tu untuk kita lebih lagi tak sisihkan Ramadan kita. Jadi sebelum tu Ustaz, selamat datang ke Ella. Kita berada di Fizao makan dekat restoran Ella. Italing ke Ipepet ni? Nak explain Ipepet LA. Kita di Jalan Sultan sekarang ni. Cantik sangat tempat dia. Awak nampak tempat dia macam mana kan? Dia macam very cave punya feel, spa punya feel. Kita pernah pergi Ella actually kalau awak tengok Fizao 2 tahun lepas. Betul. Tapi kami di tempat yang itu dekat macam civil service punya club lah. But this 10 out of 10. I suka sangat tempat dia. Location pun orang suka. Kan? Pasal Arab Street, Jalan Sultan, Arab Street area lah. Orang suka dapat pergi masjid, makan, masjid balik. Jadi hari ni kita nak tengok menu yang ada hari ni. So basically, if you are in a group, right, you can we have platters for you to share. So this platter is actually a seafood platter. So it actually comes with the litrine. It's the whole fish. It's a snapper, ikan merah is the whole fish. And then you will also get mussels, calamari, and prawns. Jadi harga berbaloi lah dapat semua tu. Yeah, that including also Ella fries and Ella salad. Oh, tambah lagi. Mana Ella fries dia? Ella fries is sini. Aku nak check macam nak kerja sekolah. Mana nak fries? Macam panik budak tu mana kat sini? Pizza mana Ella fries tu? Macam mak tiri Mana Ella fries tu? Tunjuk aku. Sumpah Adik, benda itu Adik, tapi macam lepas tu cari aku ni jaga sekolah pula dalam Ramadan Adik aku minta maaf Adik Okay, tapi yang farmhouse ni daging lah. Farmhouse ni meat platter. Okay. So it actually comes with the koto polo. Koto polo ni is a half. Koto polo, octopus. Dah baca kan? Tak ada baca. Betul. Bukan ni kan dia. Bukanlah. Okay, so koto polo is a half whole chicken. Half chicken. Koto polo kenapa nama dia complicated sangat Itu nama Greek lah? Greek name. Greek name. Okay. So the meats will be inclusive of the chicken gyro, which is like slices of chicken. And then you get 2 pieces of beef kofta and 2 pieces of lamb kofta. It's quite big. Quite big. Kenyang Kenyang Masya Allah. Okay. Kalau Ustaz, are you a seafood person ke a meat person Ustaz? Meat lah. Meat, okay. I meat person. So kita order farmhouse platter dia. You also can actually try kita punya popular one is the anaki. Anaki is lamb chops. Lamb chops. Marination dia sedap.
Marination dia sedap. Then it's 4 pieces. Ada pernah try lah? Pernah. Oh, sedap lah. Sedap. Sebab tu dia macam, you should try because I love it too. Okay, boleh dek try. Anaki? Okay. Anaki and our popular one which customers always order is a must to try is this one. Kitapodi, the green octopus. It's actually like one long tentacle. Dia setangan je? Setangan Setangan. Kenapa tak dapat lebih tangan dia? Kaki lah. Satu je tangan dia. Oh, Pasal kaki, besar sangat. kaki. Ambil aku tangankan dia. Tentacles lah, tentacles. Kenapa kasih satu je dek? Kenapa tak kasih lebih-lebih? Besar. It's gonna be more pricey, I guess. Oh, pricey sikit. Jadi memang besar lah artinya? It's long. Oh, wow. Kalau orang suka makan pasta-pasta, Pasta-pasta, okay. Kita pada pasta under the sea. Oh, ada lah. under the sea. Under the sea. Ada. So it's actually a long cut pasta, then with lemon sauce. Oh, sedap tu. Okay, tak. Nanti kita order apa yang kita nak order ni, farmhouse. Iaitu meat platter lah. Nak tanya boleh? Boleh. Kalau macam family, kalau ada kids, what do you recommend kids? Okay, because the menu semua tak spicy. Oh, I see. So they can Okay. actually have it except for the sapsuka. Ah, Sapsuka kita is spicy. I see. Okay. So the Semua rest tak of it lah. semua tak spicy. Kalau nak tambah-tambah, dia punya dips and meat tu ada hummus hummus. semua lah. Kalau for the dips, the only spicy one is the Tyro, which is a spicy feta cheese. The rest is all non-spicy. That sounds good actually. Okay. Usually for families, when they come, they always get the platters and Platters maybe lah. some other individual Yeah. meals too. Ni I order air apa ni? Yogurt Yogurt. The Carida Bliss. Not bad. Ya, apa ni? Not bad Ni pun sedap ni. Ni apa? Regani. Regani. Regani soda, dia ada passion fruit, lemon, ginger beer. Oh. Sedap. Refreshing. Sedap Ha. Dia minum macam terus rasa badan berangin. Tak adalah, memang tersequencer ni. Sedap-sedap. Okay, best. Okey. Cukup deh, ni lah kenyang ni lah banyak gila kan. Yeah, okay, you want to see how first? No. Okay. Bila cakap siapa tu, macam cakap sekolah. You want to see how fast? You cannot finish out. Okay, dek, dah boleh dek. Dah cukup. Alright. Okay, dek. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, sementara kita tunggu makanan sampai ni, kita nak berborak-borak dengan Ustaz Syahib lah. Kalau Ustaz Syahib untuk Ramadan ni, what are the things that you prepare anak you sebelum Ramadan atau prepare yourself in your house and your wife? Kalau Ramadan, we go back to basics lah. Kita akan buka balik kitab-kitab fake lah. We go through. Oh, you go through with your children? Yeah, my children. Kadang-kadang lupa kan? Kadang lupa. Pasal budak-budak kan diorang cepat membesar. And their brains pun cepat membesar. But bagusnya diorang boleh ingat. Macam contoh last year I dah touch. Then this year yang abang dah boleh ingat lah. Tapi sekarang yang baru pula. Yang adik-adik yang baru dah primary 1 kan. Satu tu my number 3 dia dah primary 1, dia dah besar. So now dia nak try puasa lah. Number 1, number 2 last year dia dah puasa full. Alhamdulillah. So number 3 lah. So kita nak kena prepare. I think when they grow up ataupun macam for my children, dia lain-lain lah karakter kan. Anak-anak kita lain-lain karakter. So kita tak boleh letak expectation dan number 1 sama dengan number 2. Number 2 tak boleh. Mungkin daripada pandangan Ustaz lah kanak-kanak yang puasa yang masih kecil tu mungkin tak diwajibkan. Apa nasihat Ustaz pada yang dah tua? Nah, macam ada yang mungkin nak galakkan anak mereka berpuasa sebab dia kata anak kita ni lain. Ada anak yang macam memang dia semangat macam okay, I can do it. Dia awal kira nak puasa. Tapi ada anak yang macam take a longer time. It's okay lah. Ada kadang-kadang kita rasa macam ada kadang-kadang parents pula yang rasa kesian pula anak aku ni. Atau kadang-kadang macam dia rasa okey tak apalah tunggulah nanti. Sekali dekat school gate dia dapat tahu dia puasa. Then you feel like aku sebagai mak ni tak buat benda yang betul ke? So you start questioning yourself. Not so for the kids but you question your parenting kan? Macam mana Ustaz? That's the problem with us lah. Kita parent kita kadang suka compare. Itu I think I bahasakan benda tu macam toxic lah. Pasal we should bubble our family because our family unique from other people kan. So tapi it happens if kita rasa macam to me puasa I tak paksa sangat. You volunteer, you rasa you ready. Kalau tak, then buka lah. To me yang paling important yang I buat sekarang solat lah. Macam solat jamaah at rumah. Itu yang I tekankan lah, no matter what. Pasal solat ni kan paling important kan. And then dia memang kena paksa. Dia memang kena paksa sebab dia dengan hati kuat lah. Dengan inna solatatan halil fahsya wal munkar. Kira that's the foundation of kita punya anak-anak. Kalau solat tu tak strong, then whatever in between kat sekolah, kawan-kawan, peer pressure ataupun kawan-kawan, dia tak ada protection kecuali solat protect orang. Masya-Allah. So I pentingkan solat termasuk diri kita lah. Termasuk diri kita. So dengan kita, so kalau puasa pula
I tak macam ready tapi the most important thing I remind orang, puasa is no longer about physical. It's not about physical. Tahan lapar dan dahaga kan. Tapi it's about hati. So I cakap dengan orang, puasa ni macam kasih sayang Allah kepada kita sebab dia bagi kita chance untuk reboot or recharge. Sebab in 11 years kita dah macam-macam kita buat. Kita tak apa, mungkin kita, kalau macam I cakap dengan my kids lah, mungkin you tipu-tipu kita kan, ataupun you have hasad dengki dengan orang lain. So now Allah kasih kita puasa so that we can control, we can recharge back. So it's a reboot lah for us. Oh, daripada mungkin kita akan build up this negative punya perangai dan dia akan grow. Tiba-tiba puasa datang, stop all this nonsense and go back to square one, fitrah, bersihkan diri. Correct. InsyaAllah. Then how do you actually, that was a very good point by Ustaz. Sebab bila anak itu membesar, kita kena actually paksa diorang. Ada orang kata, oh solat kena ikutlah bila when they're ready. Tak boleh. Dia kena paksa Ustaz. Macam mana you paksa dengan cinta tu Ustaz? Paksa yang macam mana Ustaz? Solat jamaah, maknanya solat together. Duit sampai diorang dah terbiasa. Tak boleh, diorang tak kata biasa sampai kira I don't know I for myself, my family kita tak buat hari-hari solat jamaah. Tapi my wife punya family dia buat hari-hari. Masya-Allah. My wife kira my father-in-law dia tekankan maghrib isyak kira together, subuh together, mana yang ada together lah. Kira macam awkward lah kalau tak buat sama-sama. So I pula macam for my background saya sendiri, then tapi biasa kita belajar, dan kita rasa macam oh this is the best practice lah. Turn out alhamdulillah macam my wife okay lah. I mean this from normal school kan. So tapi regardless whatever pun, solat jamaah kan ada 27 pahala. Solat jamaah dalam Quran macam-macam cerita ni. Solat jamaah cerita pula Solat jamaah dia actually dalam Quran dia cakap kalau I lupa dan I tak prepare for that one. Tapi one of the thing dia memberi rezeki. Solat jamaah satu rumah dia kira menjemput rezeki. Masya-Allah. Sebab malaikat ada, Allah jaga kan. So banyak kelebihan lah kalau kita baca buku kitab tentang solat jamaah. So I paksa diorang, I cakap dengan diorang, okay, that time I attend satu parenting talk ni. Then dia cakap, you dengan your children yang bila dah besar sikit nak pakai handphone ke apa, you kena buat contract dengan dia. So you do a paper, you buat rules and regulation and then you sign. Then they sign. Then tak boleh agree lepas tu. Yalah. That's a good idea also Sebab you dah janji dengan ayah ni. Nak main handphone kan tak boleh sampai maghrib. Example lah. So I cakap dengan my children, I tak buat lagi tapi I cakap dengan dia, you nak tengok TV ke, you nak main game ke apa, you jangan sampai maghrib. Itu satu rules. Dengan azan terus tutup automatic. Terus azan kat rumah. So memang every day kita ada azan kat rumah. Every solat waktu kalau ada chance I suruh orang azan physically. Sebab azan pun important lah. It's important for them to azan. Sebab azan kan syaitan lari satu. Kedua, bila doa lepas azan tu, doa ni tahu doa minta syafaat Rasul. So doa lepas azan tu yang kat radio kan. Radio. Yang Ustaz Ahmad Dari baca lah. So doa minta syafaat Rasul. So important. So lepas keluar wuduk, baca doa doa lepas wuduk, doa buka wuduk, terbuka 12 pintu syurga. Ya, tapi that one I selalu lupa nak suruh orang buat. Ayah suruh kadang-kadang yang lepas azan je lah. Wow, so interesting Ustaz Masya-Allah. But actually Ustaz pun dah nak kongsi kita hari ni tentang Ramadan dalam Quran. Pengertian Ramadan dalam Quran. Serius pula. Pengertian Ramadan dalam Quran. Tak ada, I just interesting alhamdulillah, masya-Allah. Bila you invite ni, I baru just learn from someone about this and I would like to share lah. Dia kira dalam Ramadan ni apa end game Ramadan. Kan? Kita dalam Quran Allah cakap dalam surah Al-Baqarah 183. Surah Al-Baqarah 183 sampai 187 is everything you need to know about Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. So the starting point of Ramadan ni is beriman. Okay, tu starting. Ending dia lepas tu cakap kita command you to puasa, and then lepas tu puasa ni nabi-nabi terdahulu pun dah pernah buat. Ending dia, the end game of Ramadan is taqwa. Okay, so the end one. Okay. So the kicker of this ayat the whole 183 sampai 187, tengah-tengah tu ayat 186
186 surah Baqarah 186, dia tak cakap pasal Ramadan. Dia tak cakap pasal puasa. Dia dalam the 183 cakap okay, kita introduce puasa. Puasa tu untuk beriman, untuk takwa. Lepas tu dia cakap rules of regulation. Okay, kalau kau travel tak payah puasa semua. Then kalau semua lah ada the rules sampai 187. Tapi 186 ni is different. So apa tu dalam isi kandungannya? Lepas kita makan dulu. Oh, bagus Ustaz kan? Cliffhanger. Kalau nak tahu, tunggu selepas pesanan berikut ini. Okey, boleh. Wah, apa agaknya? Betul tak? Jadi sebab kata Ustaz, 183 tu sampai 187 tu kira dia cakap pasal puasa. Nak tahu apa pasal puasa ada dalam surah Al-Baqarah dalam ayat tu. Tapi tengah-tengah tiba-tiba tak ada hal pasal puasa pula. Ya. So jadi 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya you bertakwa. Okey. Jadi bila bertakwa, when we say takwa ni like what is takwa? Takwa ni hahuna, takwa dekat hati. Maknanya it's all about hati. Puasa is not about physical only. It's about penyucian hati. Okey. Bila kita cakap pasal penyucian hati, what comes next is actually relationship kita dengan Allah. So ayat 186 ni ayat yang emotional lah to me. Sebab ayat dia berbunyi macam ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila Allah cakap dengan Nabi Muhammad, dan apabila ibadi ask me, tell them that I am near. Masya-Allah. The word ibadi dalam Quran is maknanya literally translate my slave. Okey. My slave. Literally lah kalau Literally okey. Hambaku. So ibadi ni is actually macam kalau it's like love tau. Qul ya ibadi, oh my love. Tell them that I'm near. So ibadi is not hamba, is actually closer than is love lah to me. Tell them, unconditional love. Tell them that I'm near. Apa nak I buat, I kasih. Maknanya apa yang my hamba nak, I kabulkan. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau engkau minta doa padaku, aku akan kabulkan. Allah dah janji everything yang dia akan kabulkan. Actually Allah kabulkan everything. Allah tak akan mungkiri janji. It's not sifat Allah. So why kita manusia bila kita minta pada Allah, kita minta Allah 10, Allah kasi kita 2, then we question macam no, sifat Allah mustahil untuk memungkiri janji. Because of Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Allah punya sifat mercy. So bila wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib is a way to show that puasa ni is to get back to Allah, the connection to Allah, and to have a trust that everything's going to be okay. Jadi maknanya walaupun kita faham, kita tahu martabat kita ni adalah hamba. Memang kita hamba Allah kan. Tapi Allah ni pandang kita ni dengan rasa ihsan dan Allah kata mintalah pada aku. Mintalah pada aku. Because I'm near. Kerana aku dekat dengan kau. Masya-Allah. Maknanya Allah ada di mana-mana. Betul. Ada di mana-mana. Kadang-kadang kita leka. We actually see what we don't get. Macam kata Ustaz tadi, kita minta 10, minta banyak betul tak 10. 2 Allah bagi tu kita macam tak nampak yang 2 Allah bagi ni. Kita tengok kenapa 8 ni ditahan dari kita. Is it because I don't work hard enough? Is it because Allah marah dengan kita? Kan? Tapi kita tak nampak yang Allah dah bagi atau Allah akan berikan. Jadi dalam ulama cakap la'allakum tarshudun, bila dalam ayat tu ada satu part tu kira yang so that you are be guided. Kan? Dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kan? Kita minta Allah supaya Allah pimpin kita. Pimpinan Allah tu is always there, cuma sometimes we don't see. Problemnya kita manusia, kita bila kita cakap I cakap my children, I bagi this analogy so that they understand lah. I cakap you see me colour, you see these things semua ada colour. But sometimes if pakai cermin colour merah, you nampak apa?
You nampak colour merah. You tak nampak the real colour. Yeah. Okay. So we are always using the different kind of lens, or we don't have that lens to see As clear. apa yang Allah buat untuk kita. We don't have the capacity to understand. So bila kita cakap, bila my children cakap kenapa Allah turunkan bencana alam dekat certain country ada, you know, macam Allah kata penyayang. Ada yang cakap dia orang, I cakap Allah memang penyayang. Dalam Quran Allah cakap Allah penyayang. Allah lebih banyak penyayang daripada kemurkaan. Ar-Rahman Ar-Rahim, the mercy of Allah. Dalam Quran banyak Allah address kita ibadi. That means the love letter for us. Cuma kita we don't have the capacity to understand the reason behind it. Allah janji nak kabulkan, memang Allah kabulkan, cuma tak tahu dapat sekarang, dapat later, maybe tak bagus untuk kita, alternatif di akhirat. So ada banyak, bila ulama cakap doa kita kabulkan atau tidak, dia ada macam pecahan lah. So we don't have the capacity, we have to trust Allah. Masya-Allah. Tapi trust tu adalah satu perkara yang agak susah. Kan sebab tu ada orang ni daripada dia sekian-sekian sikapnya, bila dia tiba-tiba dapat jumpa tu hidayah, dia punya perubahan, dia punya takwa, masya-Allah Ustaz. Semoga kita yang sedang menonton ni mempunyai juga di bulan Ramadan ni dapat mencari ketakwaan. Fizikal kita ni actually mentauhidkan Allah. Fizikal kita. Kita mentauhidkan Allah. Masya-Allah. Okay. We Muslim, kita percaya Allah because kita sebut la ilaha illallah satu. Kita bersyahadah dua kan. Tapi yang non Muslim, tapi padahal dalam Quran ada cakap semua manusia, semua makhluk mengisahkan Allah. Kan? Jadi bila Ustaz Fadril explain, dia cakap mentauhidkan Allah ada dua, satu kita sebut literally, dan satu fizikal kita. Sebab macam ni explain ya. Kita tidur menunjukkan ada yang lebih tak boleh tidur, Allah. Kita lapar menunjukkan Allah tak makan. So fizikal kita ni lemah, means there's something, some entity which is Allah yang more than us. Macam makhluk-makhluk lain bertasbih kan, batu, laut dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah, satu saya rasa perkongsian yang menarik Alhamdulillah. Kau patutlah dia kata tangan sotong kan. Besar Nak tanya dia Fizzao sotong ni. Fizzao potong. Boleh. Fizzao potong sotong. Fizzao potong sotong. Potong sotong. But I think we all should cut ourselves so that ada yang nak sikit, ada yang nak gini. Jadi kalau saya potong, saya macam melimitkan orang yang nak makan banyak. Faham kan? Okey. Ni apa? Sos Dia punya paste lah. I suspect dia masam. Okay. I suspect dia masam. Ni first time lah. Tomato, ambil tomato. Jadi dia sekawan. Cherry tomato dia. Tomato dia setangkai tu. Okey, bismillah dah. Sotong dia bila potong tu. Sotong bila dah potong tu nampak bersih putih, mulus. Nampak? Sotong dia nampak macam a fresh steamer Jom, potong. Kalau yang macam sotong-sotong yang apa tu bulat-bulat dalam dia kosong, itu kira which part Ini dalam ni potong macam to be honest, I rasa dia very juicy. I tak rasa dia jenis yang ada orang kan macam ada sotong kan macam jenis yang apa tu? Kenyal. Ni senang nak potong. Kan? Nampak? Very sweet. Nak cakap pisau dia tajam, tak. saya rasa pisau dia butter bread knife. Itulah. Dia bukan knife, dia butter bread knife. Oh ya, correct. Okey Kan, lembut Ustaz. Ini kita cuba rasa. Bismillah Bismillah. Silakan. Bau dulu. Bau dia betul cakap macam masam-masam, tapi boleh bau dia punya barbecue. Dia macam kalau tak suka tekstur dia ke tak suka tu okey. Kena jujur. Betul tak? Tahu jenis sotong yang besar gila, nampak tak dia punya bulat dekat sini. I ada eczema. Tapi ada makan ubat. So dulu I tak makan seafood lah. Dulu kira the last 10 years I think I tak. So lepas ada go skin center, I makan habis ubat. It's not seafood, dia tak ada apa-apa sangat dengan ada orang patang. Tapi actually tak ada, cuma just conscious lah.
So lepas dah makan ubat tu macam dah okey sikit tu, makan dah semua sebut okey lah. Ambil. Ubat apa Ustaz? Ada nama. Dia ubat medical lah. Methotrexate lah. Dia hold the immune so that the eczema tak. So you only eat it bila itu dok ngasih food. Tak bukan. Every year. Every not every day, every week. Oh. Dia constant lah, kena top up lah. Kena macam makan sampai bila-bila. Okey. Dia Apa macam baby eczema Ustaz? Buat. Sakit gila. normal lah. Boleh Sakit gila. Crack Dia kena moisturize lah. Ni pun dah baik, tak pecah-pecah. Alamak, tu tak dia best tu. ni pecah-pecah. Macam rabak Ustaz. Ni dah kirakan dah cantik dah. Okey. Walaupun dia buruk, dia dah cantik. Ini kena best lah. Ini dah best. So far. Understand. So dia kena dalam proses pemulihan yang lebih baik Ustaz. Ya, insya-Allah lah. So I faham Ustaz, bila sakit eczema tu. Before I makan this ubat, I skin center Methotrexate ni, before I makan tu, like I rasa I cannot go up sih. Susah sih, main satu badan. Sakitnya Allah. Dengan Muka semua rabak badan so I'm not comfortable lah to go up. Alah. So itulah macam Baru juga. Tapak tangan Kena semua? lama. tangan semua kena lah. Ni kira jari-jari semua. So I ambil wuduk semua very challenging lah. Oh Allah. Ya. Badan lagi semua kena. Badan lagi macam ada part kan kulit-kulit tipis kan. Apa yang trigger tu? Tak ada trigger dia macam tak ada trigger dia just macam gitulah, garuk lah apa semua kan. So the never ending cycle lah. So kita dah moisturize ke apa benda semua, but pasal this is like I don't know lah genetik apa kan. Eczema kan macam turun-temurun. Datuk ada, mak tak ada. Kita pula kena. Main anak tak ada. Tak tahulah. Ya. So, dia ada few level. Dia ada sekarang ada macam ubat lah. Dia ada macam this injection untuk you bayar 3,000 for this injection satu kali. And then tak ada apa-apa, then clear. So you kena makan for 6 months. So 3,000 times 6 lah. Ada recommendation lah doktor lah kalau you go lah. 3,000 times 6? Ya, berapa? 12,000 berapa? I don't know. Untuk 18,000. Dia injection apa nama dia dah. Dia ada banyak ah. So Methotrexate is the first one. Dia bukan steroid. 3,000 6 kali lah. 6 kali. Itu yang paling mahal punya. Itu kira baru keluar FDA, baru keluar. That time yang doktor dah suruh saya, dia buat, nak try dia nak. Dia cakap, tak apalah, stick tu yang murah punya lah, yang Methotrexate ni okey lah. And it works? And it works, okey lah. Tak payah, I mean tak teruk lah. Saya dulu kecil-kecil ada. Kaki. Bila pakai stokin, lepas tu main bola. dah melekat-lekat lah. Aduh, sakit tu. Dia pakai stokin, habis macam balik sekolah, bila tarik kan, rasa macam, habis, you know bila dia, tu kadang dia macam berair. Ya. Nanti hari-hari lah. Saya kat toilet lama. Toilet, I just want to wash macam pada air macam boleh cuci pakai air. Macam primary school. Kenapa gini Dan kadang-kadang kawan-kawan macam tak nak dekat. Pasal kadang-kadang dia bau. So tapi alhamdulillah bila dia masuk sekolah menengah dia hilang. Dia terus macam suddenly dia hilang macam tu. Dan lepas tu terus okey. Alhamdulillah okey. I primary school rabak, secondary okey. Masuk universiti okey, lepas tu balik dari universiti terus rabak. Terus sampai kahwin. Ustaz dulu belajar di mana? So jadi Madrasah Junid, primary school, lepas tu Madrasah Al-Atas dekat Johor. Satu sekolah dengan Di Nurain juga lah. Madrasah Al-Atas. Lepas tu pergi Mesir. Di Mesir, lepas tu dah Mesir. Di Mesir, Mesir. Jadi alhamdulillah kita dah rasa dia punya tentacle sotong. Makan banyak Ustaz? Sotong dia lembut, kan rasa dia lembut dan sotong dia dibakar dan rasa lauk dia tak ada. Sotong dia daripada dia saja Sotong dia negeri mana sotong dia? Mak Saleh Saya takut makan seafood, kadang-kadang rasa lauk dia kuat. Ini saya boleh rasa sikit tapi masih dalam level yang saya boleh terima. I think it's cooked very well. Ya, I think dengan dia It's cooked very expertly. The chef, the torch it just nice. Kena masak bila tak overly cook. And dia punya torch shape, punya teknik is so brilliant. Yang dia punya sini, dia rasa dia cat taste, very crunchy. Yep, nice. It's still crunchy but So kata Syahira, dia Spanish octopus daripada Spain. Oh, dari Spain, Espanyol. Okay, yang ni anaki, ni lamb chop. Lamb chop tadi yang dia drizzle tu apa? Brown sauce. Okay.
Okay, bismillah. Bismillah. Kita Silakan. Jom. Ustaz, Satu dulu. ambil satu. ambil Satu, dulu lah. ambil pakai tangan. Oh, okey. Angkat. Boleh. just Boleh. ambil ni. Boleh. 1, 2, 3. Pisau. Bawah dia ada macam kentang. Yes. Dah Ustaz. Ada baby potato. Saya ambil yang paling bawah sebab saya suka yang kena sos. Ustaz, lepas ni Ustaz. Dah ambil yang dah marinated dah. Yang dia kena sos dia sedap-sedap ni. Ni. Ya. Ustaz ambil dia punya ni yang putih-putih ni apa dik? Bukan tak, ni yogurt. Yogurt. Oh yogurt. Okey. Nak potong pun senang Nampak? Ni apa? Ialah ni konsep Greece apa Greek Greek. Greek. Oh. Tapi makanan dia very Mediterranean, ada cocktail tu daripada Spain. Masya-Allah. Kalau korang tengok mangkuk dia, korang mangkuk dia pernah jatuh. Pernah jatuh, kemek tak apalah, boleh pakai lagi. Apa like? Juicy Sedap. Very tender. I rasa, I really love it that we have halal restaurants macam Elon. Sebab dulu kita dapat restoran lawa-lawa macam ni, makanan Tak boleh yang makan. great mana filter tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak halal. And now it is Muslim owned. I feel like Masya besides Allah. the fact that kita memang nak rasa makan makanan yang exotic, you have macam gini, I feel like we also supporting our Muslim brothers and sisters yang buka restoran yang cantik macam gini, estetik macam gini, yang memang sedap di Jalan Sultan. Oh, dia punya lamb rack dia very tender, juicy. Ya. Dan So you know lamb kalau combine dengan daging dengan lemak dia, oh ni apa pula ni? The pumphouse platter. Melt in your mouth. Okay, so this will be the chicken. Tapi yang after the chicken will be the beef then the lamb. Dah salad and fries Oh ni yang platter dia yang $78 ni. Oh ni platter dia Okey. patut Okey lah. besar. Mahal juga. 65. Ni 65. Oh 65. Silipan. Garlic aioli. Oh, it's a good price $65 for this thing. Oh, fries dia garing kok, try. Garing tak? Makan. Boleh. Actually for public transport pun tukang dia very convenient. Tadi I naik Circle Line turun Nicole Highway. Oh, Jadi easy daripada deh. Nicole Highway terus naik bridge, terus masuk dalam building ni, terus kat depan ni. So semua everything sheltered lah. Lepas tu dalam ni dah ada aircon kan. Kalau dekat Bugis jauh. Lebih jauh, jalan besar. Nicole Highway MRT dia ada lah, Ada 50%. Nicole Highway Circle Line. Ada kan? Dekat belakang Pandai Ustaz Ya. If I take MRT, I will stop at Bugis. Ustaz dah pergi Thailand naik bas semua Naik dengan bas, anak kan? Ustaz Macam mana tu? Anak berapa orang yang ikut pergi Thailand? 3. 3 orang anak. 3 orang anak Just me lah. masih kanak-kanak dengan ustaz pergi Thailand naik bas. Naik bas 14-15 jam. Daripada JB. Balik 18 ke 16 jam saja jam. Itu ustaz. Allah. Ustaz punya tawakal dengan Allah tu Allah akan lindungi dengan malaikat-malaikatnya. But what made you do that boys trip pergi Hajjai? I love the challenge. I love the journey. Pergi pasal journey, bukan pasal tempat. Kita pergi tiap satu malam balik. So macam ni lah, macam how it feels like lah. I want to know, pasal kita dah pernah naik bas KL semua. Just rasa sekejap lah, 3 jam, 4 jam. Then okay, nak try ni lah, the longest lah. Dan kita prepare. I prepare content lah, snack lah, pampers lah kan. Kalau pasal stop, takut tak ada stop kan, tak ada stop. Takut stop. Dan sekarang bas ini dia jalan laju. Mentally, Dia stop. mentally macam mana you prepare anak-anak you pula? Anak-anak you usia berapa? Okay, yang dah besar jugalah. Ni primary school lah. Yang paling kecil main tu is K1 ke K2. K2, K1 lah, ya. 5-6 tahun lah. Yang paling besar tu primary 4, primary... Masih kecil juga. Yalah, primary... Dan macam mana you bilang diorang? Oh, kita nak jalan jauh. Oh, okey. Tak bergaduh. Tapi dalam bas, diorang ni kira 3 orang ni dia tak gaduh sangat. Semua orang I dah belikan dia MP3. MP3. Jadi macam MP3 tu dah sumbat lagu-lagu semua. Kita iPad satu je. Jadi share-share lah. Lepas tu bawa Nintendo Switch. Jadi itu pun share-share jugalah. Baguslah dia main. Jadi dia tahu arti tunggu kompeten. Betul. Ustaz, silakan price. Price dia garing Ustaz. But honestly this lamb Sangat lembut. anarchy, if you are meat eater, it's a must buy. I rasa dia berbaloi sebab soalnya kalau steak tu dia macam sekelepak tu kan. Ni ada 4 piece that you can really share. I rasa kita makan susulan ni pun dah best lagi. Dan chef dia pandai masak. Kan? Cook to that perfection. Bila you potong tahu lembut, bila you makan
tender, juice dia ada. Melt in your mouth. And tak ada garam kalau tak ada. Dah. Ni, Ustaz makan sayur? Boleh, insyaAllah. Apakah sayur kegemaran Ustaz? Tak ada kegemaran lah. Tak ada? Makan sebab nasihat. Tak ada. Macam makan kena harus. Kalau my wife selalu dia kan timun, spinach, baby spinach. Buat bulam-bulam. Dah kata tadi? Ustaz ni bawa surat bakaran. Apa ya Ustaz? Antara benda yang saya rasa kalau beruntung sangat adalah untuk dapat apa tu? Mengeluarkan rancangan cakap masjid. Open doors for me. And then I realise that no matter how many acara-acara Ramadan yang untuk this very few years I jadi host moderator kan, I realise that every single time I akan learn from Ustaz Rizal something very new. I think this is the first thing I learned pada Syamim that time tentang surah Al-Baqarah. This 4 ayat kata-kata everything that you need to learn about Ramadan is inside here. Nampak puasa. Tapi tak sempat nak break it down lah. Ya. Beliau kata tadi tentang ayat 186 tu yang in the middle of the puasa thing Allah selitkan untuk remind us how much I love you. Imagine dia punya story plot dia cantik sangat Kan? Macam you have to do all this but I'm telling you I love you and therefore this is given to you. Masya Allah. That's why Quran ni satu mukjizat. No matter how deep you takkan puas. There's always something new that you learn. Structure, ayat, meaning, story. So, insyaAllah. I mean, kita lagi bukan ahli kan. Kita language kita tak tahu, bahasa Arab kadang-kadang tak power. Kita belajar dengan orang. Yalah, sometimes always something that for every level you can understand lah. For everybody Itu mukjizat lah. So that's why Quran ni Ramadan kait dengan Quran so that we reconnect back reconnect back dengan Allah through Quran. The furthest that you travel with your kids, family? Naik kereta? Naik kereta? Yalah. Penang. Pahang. Tak. Kedah. Tapi itu anak satu lah, masih kecil lagi. Okay. Itu pergi Kedah. Itu pun kawan drive. Kawan drive. Kita kalau sendiri travel sampai Pahang, Janda Baik, mandi sungai. Syuk Janda Baik belum lagi sampai. Cantiklah kawasan tu. Ada naik bas tu Hat Yai. Lepas tu kita pernah naik train pergi Kelantan, overnight train. Daripada JB overnight train, tapi tentu dengan yang kecil lah, yang K1 lah. Kita 2 orang je lah. Budak-budak ni kan kalau dengan kita seorang one on one, dia jadi lain. Jadi baik. Okay, tak tahu soal ni. Betul lah. Betul lah. I don't know. I experience that lah. Dengan each one, kalau kita individual together, then dia jadi dia understanding lah. Dia jadi super understanding, dia boleh cooperate. I don't know lah. Dia macam dia loving gitu. Lagi saya kita tahu kenapa. Kenapa? Allah bantu. Betul. Okey. Ini dia punya lamb. Ini dia punya bukan. Ini dia punya lembu. I have dengan you. I mean, Casey cakap betul lah. Everything Allah jaga and everything Allah but it's very hard. It's very hard to be focused to only for Allah. Very hard. Tak. There are moments of that macam for Allah. But dia punya distraction dia is very high. Macam kalau kita semayang and then kita semayang, okay, for example kita masuk masjid and then kita takut sampai orang nampak kita semayang. Dah? Ya, itu riak lah maknanya. Kita takut kita buat kerana Allah, kita takut buat kerana Allah. Macam riak cakap pasal riak. Kita action buat bukan untuk Allah, kita buat sebab kita nak impress dia, riak. We avoid that so that orang see kita tak buat, riak juga. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya kita tak buat satu amalan dia, contoh kita semayang lelaki kita tahu semayang jamaah bagus, kita tahu soft depan bagus. You masuk masjid and then you nak pergi soft depan, you takut orang nampak you. Mak ni bagus lah, insya-Allah. You have that thoughts apa, then you tak buat. You tak buat sebab apa? Tempat orang lah. Takutnya aku macam mana ni Ustaz? Dalam tu Wow.
So riya is not about kita takut kita baik, tapi it's also about kita takut orang ingat kita baik. Ya. That's riak. Ya. Sebab you tak buat benda tu sebab orang lain, sepatutnya kena buat. Sebab tu dia alu-alukan. Pasal you tahu that's the good thing. Tapi you tak buat benda kebaikan tu sebab you takut orang nampak you apa. Ya, betul-betul. Then you avoid lah. Macam for example, you nak solat. Okay, ni let's say tengah-tengah jalan kat sini dia macam, mak solat, dah waktu ni nak solat ni. Kau solat tu, cakap, dia ni feeling warak pula, feeling soleh pula. Tak apalah. I kodok je lah. Lagi teruk tak boleh. Maksudnya itu lagi, itu is a... Okay. Dia dah bukan, itu kalau macam gitu, kira dah, dia riak. Tapi, okay, to understand satu hadis ni, dalam Sahih Bukhari ada, Sayyidina Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, dia share dengan, Nabi cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, nak tak aku share dengan Sayyidina Abu Bakar, syirik yang semua orang is so subtle that even semut hitam as subtle as semut hitam berjalan dekat batu hitam pada waktu malam. The hidden syirik as subtle, you cannot even see, it's impossible. Semut hitam jalan dekat batu hitam pada waktu malam. So Nabi cakap that phrase, that's riak. Riak is a syirik yang macam itu, very subtle, very halus, very susah How to avoid that? So meaning tu? kalau kita riak, kita syirik lah actually. Tapi yelah, that's halus lah. So that's why the education untuk ketuk hati kita, untuk goncang, buat for Allah constantly. Sebab tu niat segala apa kita buat Allah dalam otak. Ya. Kita semayang Allahu Akbar, Allah tolong kita tahu, hilangkan. Tapi after ini tu syaitan datang balik. Takbiratul ihram is the only time yang Allah tolong kita untuk That's what? 1 second? 1 second. Lepas tu dah semayang kita dah apa? Dah main. Okay, sebelum kita teruskan. Okay, bismillah. Masya-Allah Ustaz. Daging ni pedas. Is it? Rasa spicy sikit. Pedas lagi kehidupan. Tiba. Ya. Ini memang pedas agak. Pedas Pedas agak. Kofta dia. So dia actually yang ni daging cincang. Dia dah letakkan all the spices, dia dah apa tu? Pedas. Dia dah bulatkan. Dah kapal-kapal. And it's very mengenyangkan, to be honest. Rasa dia masam, pedas. But it's good lah. It's a Melayu, rasa lah. Untuk Melayu, it's a good taste lah. Cuba dia main kambing Tu tadi lembu. Oh. Ni kambing. Sama? Jatuh lah. Is that the same? Tak, ni kambing. Tadi lembu. Kambing kan more betul berlemak. Ustaz, tadi ambil Boleh. Pada anak kids, really good lah. Kan kambing lagi rasa lemak. Bau lemak pun boleh. Dia Apa makan. pun dia lembu je. Tapi compare kambing dengan lembu, kambing lagi lembut. Ya. Lagi lembut. Tapi dia cakap mutton kan? Mutton, insyaAllah lah. Will never go wrong lah. Betul. Bagi saya Ustaz, how boleh cakap pasal macam Ramadan is more of a space of the heart. It's not so much physical. Kita selalu ingat it's physical. Sebab tu kita honestly kita banyak rush benda sebelum Ramadan. Ni kita buat sebelum Ramadan. Sebab kita tengok Ramadan kita rest sebab kita penat puasa. Tapi sebenarnya Ramadan tu kita sepatutnya rest sebab we have so much assignment dari Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Assignment Al-Quran, assignment untuk all this solat sunat, waktu malam, qiyam sebagainya. Now that I'm talking to you, I just realised, we are resting Ramadan sebab takut penat, takut lapar. But actually assignmentnya banyak ni untuk Ramadan. But so when you kata it's not actually ujian physical, Ramadan is ujian hati, what do you actually mean by it? We always put Allah secondary subconsciously. Kita keluar rumah, kita nak kerja, kita nak hantar anak pergi sekolah, kita cakap anak kita pergi sekolah sebab apa? Semua ada reasons yang not divine. Maksudnya, even to the extent kalau macam ulama-ulama pun dia nasihatkan kita jangan buat sebab nak masuk syurga. Syurga tu makhluk. Jangan buat sebab nak pahala, pahala tu makhluk.
buat sebab Allah. How can we be that level? Kita nak that level. Kita need motivation. Kita the minimum of kita ni, kita nak dunia kita baik. Which is actually makhluk. Syurga makhluk, kan? So kita nak kena repair balik our true intention, our true, senang kata dia Ramadan ni boleh dikatakan macam kita nak start to, every year kita akan dating balik lah. Solat malam kita tu dating dengan Allah. Maksudnya reconnect balik. Bila kita, okay, ada satu analogi juga. Bila orang bercinta, dia tak suka bila-bila orang. Kan? Tak suka bila-bila orang. Macam kalau macam Mak Jah dengan Pak Abu dating. Dia bilah tu kampung. Kita dia tengok. Dah potong steam lah, you know? Macam tak payahlah. So, same goes with this relationship. Kita tak payah orang tahu pun. And the only ibadah yang membuatkan kita, membantu kita is puasa. Sebab kalau amalan lain, it's very hard to do just for Allah. Pasal orang nampak puasa, sedekah. Tapi puasa orang tak tahu. Tapi yet, people nak bilang yang aku puasa ataupun aku buat baik, you know. Sepatutnya, it's a secret between us and Allah. Puasa lah. So the only opportunity, lagi sekarang ni Ramadan dah tak ada sebab untuk kita nak action ataupun nak riak. Sebab everybody puasa. That's why ni satu hadiah untuk kita buat baik truly. Tak payah nak sunyi. Tak, kita tak rasa apa-apa sebab semua orang puasa. Kalau puasa sunat, yes. Puasa sunat kita akan macam nak try to secret. Tapi kadang-kadang kalau kita tak kuat, tak apa, aku puasa lah. Then what you want people to think of me? That's sorry. It's a challenge lah. It's a ujian lah. It's a constant ujian. Pasal we need to overcome this every second of our life lah. It's not easy. It's not easy. Okay, so this is the finale. Ni adalah dessert dia. Dessert authentic Greek dessert. Baklava dia Ustaz. Apa beza baklava dia dengan baklava Arab Ustaz? Jangan tanyakan benda tadi. Makanan tak enak. Ustaz Hidayat bagus. Okay, Kalau tanya apa Ustaz bezanya kitab ni dengan kitab ni? Tak jugalah. Apa? Adakah ada di saya ke tak saya Ustaz? Planting. Tapi lain sikit baklava dia. Selalu baklava kan dia punya light Allah. Ambil tu sudah. Ambil ni Pistachio. Coklat aiskrim. Vanilla aiskrim dengan pistachio dengan baklava. Tapi pistachio dia macam ada, baklava dia macam ada kacang. Ni Greek punya baklava. Nice. Okay, Ustaz. Bismillah. Tangan kiri tak Boleh, tak masalah. Manis, rangup dan rasa wangi. Wangi sikit. Dia ni manis pun not so much. Not so much, macam light lah, light. Light. It's more on the flavour Ada dia sugar Wow. Worthy dah. Kalau you just come to for dessert, experience pun okey tak? So Ustaz, kita ambil satu donat dia. Boleh. wow. Greek donat Donat dia really macam jemput-jemput. Something yang I tak expect langsung. Bentuk dia. Ya, kita nak dengar donat macam donat kan, the shape. Nice juga Nice. Bismillah. Ni kena makan panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang sana unik pasal rasa dia panas. Oh, okey. Dia macam jemput yang berdonat. Does that make sense? Dia macam very kenyal. Ya. Alhamdulillah. Dia macam awak makan apa tu? Sorry. Youtiao Apa? Cakwe. Nah. Dia macam fried mochi. No. Cakwe. Sedap. Cakwe Tapi dia ada pistachio special yang rasa kacang-kacang dia. Macam fried mochi lah. Wow. Okay, antara dua dessert Ustaz, mana you pilih? Ustaz. Besar. Macam dulu sedap. Dua lain Very, I find that it's not a usual dessert yang kau cuba kat cafe. Ya. It's a great place for a girlfriend's day out.
Mana you nak ijazah ni? Saya nak tengah cuba rasa macam. Proses. Oh, rasa dalam KC Macam nak cari mencari hadis KC Saya suka ni. Ni. Cakui. Apa cakui lah? Sebab tu dah pernah rasa kan baklava tu. Tapi yang ni I feel like macam ni, dessert ni you tak boleh duduk, tisu boleh. tak boleh sampai, lepas tu you berbual. Dia sampai dia kena makan terus. Kan? Dan you rasa dia punya panas dia, crispy dia. Sedap ni. Kalau lambat tu dia dah melt. Sedap dia dah ni. soak in, dah daging sikit. Sedap sikit. Jawab Ustaz, Sedap ni. sikit. Pak Ustaz. Allah Akbar. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat pilihan. What is nice? This is Ella once again. It's a beautiful cafe, restaurant di Jalan Sultan. It's very new. And I think restoran ni memang dibuat untuk dapat menjamu keluarga yang besar, big groups. Jangan lupa this is the address. Where to go. Share video ni, subscribe video ni, dan subscribe pada channel saya. Dan importantly, ikut Ustaz Syahib di IG beliau. Ustaz Syahib sangat rajin dengan konten-konten dan semoga segala kongsian Ustaz Syahib ni dapat jadi satu kata orang tu pengajaran yang baiklah untuk kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau anda sedang menonton bulan Ramadan, manfaatkan Ramadan yang ada. Doakan kita semua and we try our best lah. InsyaAllah. We try our best. Dekat mana Ramadan yang kita buat, peluang yang ada ni ambil kesempatan dan teruskan berharap lah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Visa dia hilang kejap. Nanti dia akan datang balik. Sebab dia hilang bukan apa. Dia hilang pergi ambil barang kejap. Jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan pada anda yang sedang menonton Fizao. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan kepada semua yang menonton, selamat menyambut bulan Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang kita upgrade, pertingkatkan diri kita. Ya. Dan seperti kata Ustaz tadi, dekatkan diri dengan Allah. Sebab Allah dekat dengan kita. Allah Akbar. Masya Allah.